Selalu kita restock transmission treatment RM AutoCare ni dekat workshop-workshop. Tapi hari ni kita ada wakil jualan kita dekat Senawang ni, Cikgu Tarmizi. Cikgu hari ni dia restock 50 botol sebab dia wakil jualan, jadi laku terjual. Betul tak Cikgu? Ya, betul. Memang perlu sangat kan. Jadi saya nak tanya Cikgu. Cikgu ni dah lama dengan transmission treatment RM AutoCare, betul? Betul. Cikgu ni restock laju betul. Macam mana Cikgu restock laju sangat ni? Macam saya ada buat sedikit servis lah, kerja-kerja part time ni. Daripada situlah bila kita gunakan, kita bagi kat kawan kita, dia akan bagi tahu lah kawan kita. Lepas tu saya pun ada dengan workshop di sekitar sini pun ada yang mengambil dengan saya. Itu yang jadi dia laju sikit. Sebab dia dah, bila sekali dah guna, dia dah tahu macam mana keberkesanannya. Mesti dia orang repeat balik kan. Kalau barang tak bagus, orang takkan repeat Cikgu, betul? Betul. Macam mana Cikgu boleh percaya pada transmission treatment RM AutoCare ni? Dulu yang pertama saya guna kat kenderaan saya lah. Masa tu ada masalah gearbox lah. Dia termenung, dan bila saya gunakan dalam beberapa hari je, kotak gearbox saya dah keadaan dalam seperti normal balik semula. Itu daripada situlah permulaan dia. Bila saya belajar teori dia, dalam kotak gearbox ni banyak seal-seal. Dia akan melembutkan seal-seal. Itulah point yang menjadikan kita lebih percaya lagi kan. Kita boleh gunakan dengan sebaik-baiknya kan. Dan kita pun dapat feedback daripada kawan semua, terbaik lah dia cakap kan produk ni. Untuk orang area Negeri Sembilan, kalau nak dapatkan transmission treatment RM AutoCare, nak jaga gearbox, hubungi nombor dekat bawah ni, Cikgu Tarmizi. Cikgu ni Cikgu College Vocational Ampangan lah. Cikgu ni memang dah terkenal lah sebenarnya dekat area Senawang ni. Ramai yang kenal Cikgu, betul tak? InsyaAllah. Tapi yang ni untuk yang belum mengenali Cikgu, boleh lah hubungi Cikgu ni.